Today kita akan ada Ehsan Culinary Showcase. Assalamualaikum dan salam sejahtera, live from Selangor Fruit Valley. Today kita akan ada Ehsan Culinary Showcase. Saya akan menunjukkan masakan yang berasaskan buah-buahan dari Selangor Fruit Valley dan juga produk-produk dari Ehsan. So bersama saya pada hari ini adalah COO dari Ehsan, Haji Fazil. Apa khabar, bro? Khabar baik. Lama tak jumpa. Sehat? Sihat, Alhamdulillah. Ya. Okey. Dulu saya mengucapkan selamat datang ke Selangor Fruit Valley. Yes. Prof, hari ini apa program Prof? Well, kita nak masak-masak hari ini. Okey. Pelbagai resepi. Pertama kita akan buat pulut durian. Saya akan kukus pulut ni. Okay. Kukus pulut, campur santan. Dan saya akan buat serawat durian. Okey. Itu segmen yang pertama. So, lepas tu saya akan buat sos santan, and then dengan pulut nangka, and then juga akan buat royal blue coconut punch menggunakan air kelapa dan juga bunga telang. Telang. Isi kelapa semua tu. And finally kita akan buat ayam vinegar, ayam cuka. Dia menggunakan produk-produk dari Ehsan. Ehsan ni sekarang ada berapa produk? Kita ada 82 produk. Banyak produk tu. Ya, Prof. Daripada beras hingga ke kicap. Okey, sekarang Ehsan dah tahu kan saya ni siapa? Ya. Prof kena kenalkan diri Okey, Prof dulu. saya Syahrim Karim. Saya adalah Profesor Malaysian Food Heritage and Culture. Saya bertugas di Universiti Putra Malaysia, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan, dan kepakaran saya memang bidang kulineri, dan saya telah travel around the world to bring Malaysian food to the international stage. Wow, bertuah kita hari ni Prof. Bersama-sama Prof. Alhamdulillah. Di Selangor Fruit Valley. Ya. Okey, pertamanya saya nak kukuskan pulut kita. Pulut kita. Pulut ya, saya nak pulut. Jadi pulut ni saya dah rendam. Saya dah rendam pulut ni saya guna pulut susu. Pulut susu direndam cuma dalam 25 minit dan setengah jam sahaja. Cukup. Ya, dah direndam dan saya akan kukus. Kita kukus pulut tu dalam masa 25 minit. Prof, saya pegang. Saya pegangkan. Pegang, panas ya. Kenapa? Ya. Dalam 25 minit, 30 minit cukup ya. Saya alas daun pisang dekat mold ni. Jadi dia tak melekat ya. Daun pisang saja, Prof. Daun pisang Daun okey. keladi boleh? Keladi? Oh, keladi nanti jadi pahit pula. Oh, okey. Boleh je. Tapi takut daun keladi gatal pula, Chef Haji Fazil. So, that mean kalau siapa yang makan tu akan gatal lah kot. So, no, orang kata miang-miang keladi. Right. Itu dia katakan miang-miang keladi, Prof. So, ni kita kukuskan pulut ya selama 25 minutes, 30 minutes cukup ya. Dan kita rata-ratakan dia, dan jangan lupa daun pandan. Daun pandan untuk memberi aroma daun pandan. So we have this biasalah Musang King dah banyak, lambat-lambat. Betul. But still ada harga kan. And this one, oh my god. This apa? Siapa tahu ni durian apa? This is Blackthorn dari Selangor Fruit Valley ya. Blackthorn bukan calang-calang durian ya. Ada harga tahu. And Blackthorn asalnya dari Pulau Pinang. Yes, dari Penang. But anyway, this is Blackthorn. Saya akan potong nanti dan kita akan rasa. I'm crazy for this Blackthorn dari Selangor Fruit Valley ya. So kita kukus tu. Sementara kita kukus tu kita buat serawat. Serawat durian. Serawat durian hari ini sangat istimewa. Of course durian dari Selangor Fruit Valley. Then this is Musang King. Musang King ya. So saya ada dalam 600 ke 800 gram of durian Musang King yang saya dah buang biji dia. Right. This is santan. Santan dalam 700 gram. Also santan ni saya campur
santan ehsan dan juga santan fresh as well. Tambahan sikit tuan-tuan, boleh dapatkan produk-produk Ehsan Prof Yes. di outlet-outlet PKPS Ehsan, dan pada masa sama produk Ehsan ini juga telah berada di pasaran di pasar raya utama Prof. Yes. Boleh dapati. Okey. Di ST Rosham, di Ehsan Segi. So barang-barang ehsan mudah untuk didapati kan? Ya, Prof. Ya. Betul. Ya. Okey, saya masukkan santan dahulu. Then saya masukkan durian. Ini tu berapa ramai yang makan ni Prof? Ramai, makan sikit kan? Kasih sikit ya. Actually durian ni kan. Ya. Okey, saya cerita pasal durian. Dulu kan durian so expensive, right? Betul. Tapi kalau kita ada keluarga yang besar, macam mana durian mahal? Betul. Jadi, ibu kita akan masakkan durian ni. Ini apa ni Prof? Gula Melaka. Gula Melaka. Okey. Di kampung saya dia guna alau. Guna alau. Gula nau, gula nau. Gula nau Yes, yes. Sama lah kot Sama. Tapi no, gula nau is from palm. Oh, pokok nau lah, okey, pokok nau okey, lah. okey. Ni gula Melaka ni daripada nila kelapa. Oh, nira kelapa. Yes, Okey, okey. yes. Nah, yang terbaru produk kita, Prof, kita dah keluarkan hingga ke ghee. Tu berapa lama kita nak masak, nak kacau ni, Prof? Okey. Nah. Dia sekejap je, janji jangan terlalu cair dan jangan terlalu pekat. Okey, masuk daun pandan, ya. Okey. So pulut kita sedang dikukus. Prof, saya tak nampak pun biji durian dalam serawa durian ni, Prof. Tak nak. Oh, tak nak ya? My mother kalau biasa buat, Okey. kita akan buang biji dia. Buang biji dia. Ikut, kita bukan makan biji. Oh, okey. Tapi Cik Fazil, biji dia pun berkhasiat. Okey, okey. Banyak research yang dilakukan mengenai durian tau. Durian boleh reduce our body weight. Okey. Dia very high in potassium, very high in vitamin A, also loss of fiber, boleh mengurangkan anti-inflammation. So durian ni adalah sangat superfood. Wow. Super. Super. And Malaysia having the best durian in the world. And now we have to make sure that our durian is known globally. And also this one, garam jangan lupa. Saya nampak gula tu, Prof. Gula, Kena tambah gula. nanti saya rasa dulu. Saya rasa ya. Because sometimes gula ni dia tak berapa manis sangat. Tapi saya tak suka yang terlalu manis, you see. But I'm going to taste it. Kita lihat let it mendidih. So ni serawa kita ni sedang dalam proses untuk kita masak ya. Okey. Dah cukup manis dah. Apa rasanya, Prof? Cik Fazil ni tanya pula. Sedap lah. Sedap ya? Ya. Santan cukup? Santan cukup. Okey. Santan nak habiskan pun boleh. Okey. Kasih dia richer. Kita habiskanlah santan ni. Apa kata kita habiskan Okey. Sebab depan kita ni ramai. So kalau kita tambah santan, the colour is going to get lighter. Okey. It's not darker. Faham. This is nice. Betul, betul. Macam golden, right? Boleh tengok. Ya. Okey. So nampaknya serawa kita pun dah nak jadi ni, dan masak pulut bro, pun dah terjadi, dah siap. At the same time, I'm going to measure about 650 gram santan. Okey. 650. 650 gram santan. Okey. Nak dipanaskan di sini. Dan saya akan campur dengan pulut tu. I have to measure, kena measure betul-betul. Because pulut susu ni, kalau kita lebih santan nanti dia terlembek pula. Saya rasa Cik Fazil, Ya. Selangor Fruit Valley is a Malaysian treasures lah. Oh. It's a gem. Betul. It's a hidden gem di Malaysia kerana ramai yang di luar sana tak tahu where is Selangor Fruit Valley yang terletak di Bestari Jaya. Haji, saya baru belajar pagi ni. Okey. Pokok durian aja ada 3,000 batang pokok durian. Wow. Yang dia orang ada Musang King, IOI, Tak ada awal. G24. Blackthorn, also Montong also coming up. So pelbagai. Siapa yang hantu durian tu datang sini. Datang sini. Ini Prof nak masak apa ni? Oh, santan. nak Nak masukkan panaskan santan. Panaskan santan tadi tu. Okey. Kita punya serawa ni dah mendidih. Sedap, Prof. Sedap. Sedap Nampak cantik, bau ni, ya Allah. So, serawa durian dah ready. So Ya. now kita nak buat pulut pula ya, pulut. Saya nak panaskan santan ni. Dan saya akan letak garam juga.
Letakkan garam Prof. Ya, ya. Kita garam. Because pulut pun kita akan mix with the pulut kan? Okey Prof. Wow. Cantiknya. Cantik pulutnya. Dah masak dah actually. Very good lah. Prof, di samping kita masak, kita nak santankan pulut tu. Ya. Okey, di depan kita ni ada pelbagai jenis biskut. Okey. Okey, biskut Ehsan. Okey, kalau Prof tengok kat sini yang kuning ni adalah biskut jagung. Ya. Biskut jagung ni Prof. Okey, saya peganglah untuk semua lihat kan. Adalah kita punya killer produk. Ha. Ya. Jangan jumpa biskut jagung lah. Jarang kan Prof? Jarang. Tapi Ehsan masih ada. Ni macam biskut Dulu, kini dan selamanya. Dulu kan? Biskut dulu. Ya, biskut dulu. Okey, tadi Cik Fazil katakan produk-produk ada berapa? Saya pun dah lupa dah. So far kita ada 82 SKU. Banyak tu, banyak. Banyak. Boleh tambah lagi ni. Kita ada yang sardin juga, Prof. Okey, mana sardin saya? Saya tengah tengok sardin. Ada depan tadi ada. Ni. Ini sardin kita, Prof. Sardin kita ni pun yang paling penting adalah sardin kita adalah keluaran tempatan. Dan Ikan dia dari mana? Ikan dari mana? Ikan. Pantai Timur ke? Tak. Ikan kita import daripada luar negara. Oh, ya? Dari Pakistan, daripada... Ya, kita pun we don't produce. We don't produce the fish. Betul. Tetapi saya suka tengok dia punya ni. Packaging dia. Cantik. Cantik, Bro. Cantik. Sardine in tomato sauce. Ya. Nanti Nice. mungkin di slot yang lain kita akan masak sardin pula, Bro. Kita boleh buat sardine masak asam pedas. Sedap. Saya tak pernah. Ya, memang dia masak sangat sedap. Alright. And sardine kan boleh masak kari. Okey. And of course laksa pun pakai. Kari, buat masak laksa. lemak. Laksa Buat pilih apa pakai masuk. Pakai. Ada yang pakai. Okey. Ya, dia campur-campur ikan. Okey. Ya. Okey, Cik Fazil. Sekarang ni pulut kita dah dikukus selama 25 minutes, half an hour dan masak. Cantik. Cantik pulut kita. Dan terusnya saya akan keluarkan dia. Terus letak di dalam mangkuk ni ya. Sedap bau dia. Kita tahu dia daun pisang, daun pandan semua kan. Jadi wangi, you know. Semua daun ni senang dapati ya. Senang. Dia kat depan rumah. Fruit Valley pun ada pisang kan? Banyak. Ada pisang kan? Kita ada Ya. pisang, Ya. bendis. Okey, ni panas kan? Ni panas. Dan santan pun mesti panas ya. Santan tadi kita dah letak garam. Make sure you letak garam cukup ya. Okey. Because pulut ni kan dia akan meresap garam tu. Jadi kalau kita tak ada garam sangat nanti pulut pun rasa tu. Tawar lah. Tawar. Dia lebih sikit tak apa. Kita punya santan ni dah masuk garam tadi, Prof? Dah. Okey. Dah. So you need to balance. Right. Now terus tuang. Ini dia panggil mengarung. Jadi ni pulut ni santan panas, pulut pun panas. Okey. And kita akan biarkan dia, letakkan dia dan kita tutup dia. Tutup. Ya. Okey, saya dah standby dah plastik. Okey. Kita nak tutup ni, Prof. Tapi sebelum tu saya kena rata-ratakan dia dulu. Kita kena rata-rata. Kita tak nak dia punya steam tu kita keluar. So ni saya letak ke depan. Let it steam. Kita akan steam dia 25-30 minit. Dan sementara tu kita akan mula dengan resepi yang seterusnya. Next, kita akan buat kuah santan. Sos santan ya. So bahan-bahan dia dalam periuk ni saya akan masukkan 800 gram air. Air ya. Dalam 350 gram santan. Dicampur dengan santan Ehsan? Ya, santan Ehsan juga. Sebagai santan Ehsan. Ya. Okey. And 200 gram gula. Gula putih ya, gula pasir. Dan juga tepung jagung dalam 23 gram saya campur air ya. Okey, jangan lupa daun pandan. Daun pandan. Dan juga garam jangan lupa ya sebab kita ada santan. Santan dengan garam ni tak Kena. dipisahkan, ya? Kau tidak kan? Rasa dia tak naik. Ya. Mak saya kalau saya masak dengan buat kuih ke, dia pakai santan kan, dia kata garam dah tahu tak? Kadang dah terlupa tak garam. Lepas tu tak sedap lah. Sedap ke? Kan? Awal lah. Ya. Tak berlemak. Tak berlemak. Yes. Tak berlemak. Ya. Berapa lama? Berapa minit ni kita proses? Kejap je ni, kejap je dia dah mendidih, dah pekat dah. Okey. Kita bring to a boil. Ya. Makan bersama-sama menu
utama tu? Yang ni ialah kita buat kuah santan ni untuk pulut putih tu dengan durian. Ya. Okey. Ha. Lepas tu kita akan buat pulut tu dengan serawa. Okey. Dah 2 resepi. Kombinasi makanan dengan buah-buahan. Ya. Tak, sini kau ada nangcem. 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 Tak pasti tentang apa itu nangcem. 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 Tapi saya nak rasa nangcem ada tak? Ada. Okey, sekarang ni saya dia ada bidih. Saya masukkan tepung tadi kan? Ya. Tepung. Kita dah campur air sikit Ya. tadi ya, Ya. Campur air, kita kasih dia pekat sikit. Ya. Kita masukkan semua ya. Ya. Okey. Okey. Cuba kita tambah macam nangcem tadi. nangcem. Nangcem tu adalah orang kata kombinasi 2 nama. Ya. Nangcem, nangka dan cempedak. Ya. So, kalau nak cuba, kita lepas ni saya akan berikan Prof rasa. Tapi dia boleh goreng tak? Pasti boleh. Goreng macam goreng cempedak tu. Boleh. Ya ke? Kita boleh buat kuih, kita boleh buat minyak, kita boleh buat macam-macam. So kita punya ni pun dah Kita kacau pekat. sampai bila ni? Dah dia dah pekat ni, dah Dah mendidih pekat dah lah. Ya. Daun pandan Because kita santan lama-lama kita kacau. jadi apa? Jadi Ni kuis ni. Pecah. Pecah minyak lah. Pecah minyak lah. okey. Pecah minyak kan? So kalau kelapa ni, kalau Sama. santan ni sama. Sama dia akan pecah. Okey. Jadi So, dia- dia pecah nanti nampaklah dia punya texture cantik tu lah. tak cantik lah. Tak cantik. Dia tak refine ya. Okey. So berapa lama Prof dalam pengalaman bidang masak ni Prof? Almost 30 years, more than 30 years. So that mean Prof belajar daripada mak Prof ke? Yeah, of course. Saya start dengan diploma in chef training, alright. UiTM kan masa tu, right? Lepas tu saya pergi ke dan saya kerja di Singapura. Okey. Kan lepas tu saya berhijrah ke Amerika. Saya belajar di Amerika. Tahu ya. Bidang masak ya? Tak. Kulinari. Tak. Sana saya belajar management. Management. Okey. Okey. Pasal cuma garam sikit lagi. So sekarang Prof Jadi, okey. Lepas diploma UiTM tu, Okey. saya ke Singapura bekerja di hotel di sana. Di Hotel Raffles. Okey, hush. Hotel Raffles di sana. Lepas Amerika saya terus berhijrah ke Amerika. Tu masa tu saya buat saya punya undergraduate in hotel and restaurant management. Jadi lepas saya punya degree tu saya duduk di Amerika, saya bekerja di sana, di hotel sana, di Sheraton sana. So overall saya stay di Amerika selama 10 tahun. So lepas saya kerja tu, then decided to come back. Yes. Mom mesti balik, hotel saya tak balik. Tak balik. Then I came back. Then I went back to school, saya buat master in business administration tau. Okay. And then after masters, then I join academic. Okay. UPM. Dan pergi semula untuk my PhD di Oklahoma State University di kampung. Okey, kita punya sauce pun dah siap. Hampir siap. Bro. Dah siap dah. Oh, dah siap. Dah siap. Okey, this is done. Saya nak buat pulut nangka. Pulut nangka ya. Jadi pulut ni, tadi ada nangka apa ni? Nangka madu. Nangka madu dari Selangor Fruit Valley. Jadi saya gunakan pulut tadi ni kan. Saya buatkan macam ini. Saya kepal-kepalkan dia. Good size lah. Segenggam macam tu kan. Betul. Dan tu satu. Okey. Pulut nangka. Kuahnya dah ready ya. Kuah dah ready dah. Ya. Sekarang ni kita assemble je. Okey, pulut serawut durian. Okey, this one kan, dia punya sauce is Musang King. Sauce dia Musang King. Okey, sauce dia Musang King. Okey. On the side, Blackthorn. Kita akan masih lagi ada durian. Okey, itulah dia hidangan kita yang kita dah siap ni. Okey, let's go with the sauce. Kan? Pulut ni nangka ni pun kena tahu sauce. Warna dia sangat cantik lah. Sangat cantik.
Okey. Warna ni cantik sangat. Saya macam teruja tengok. Okey. Ini adalah hidangan kita. 3 hidangan yang pertama, dessert kita. Pulut serawa durian. Musangking. Dengan kuah dia serawa musangking. Dia punya topping with blackthorn. And this is pulut nangka dengan sos santan. Dan juga yang ni belakang ni adalah pulut blackthorn dengan sos santan. Okey, Haji, next saya akan buat resipi ni memang saya cipta, saya create many years ago. Dia punya namanya adalah Royal Blue Coconut Punch. Coconut punch. Ya. So bahan-bahan dia, Okey. air kelapa. Okey, kita buat air kelapa. Kita masak dalam bekas ni. Air kelapa ya. Ini air kelapa dari Selangor Fruit Valley ya. Kelapa pandan kan? Kelapa pandan, Prof. Kelapa pandan ya. Okey, that's kelapa pandan. Ya. And then saya akan masukkan isi kelapa muda. Ya. Isi kelapa muda. Kita kacau-kacaukan dia. Then saya ada selasih. Biji selasih ya, kita masukkan. Ini mudah aja. Biji selasih, Prof. Ya. Biji selasih. Selasih is very healthy ya. Dia something, dia satu lagi dia kata chia seed. Yes. Tapi it's different. Selasih from basil. Basil. Ya. So nampak dia tu dah ada dia punya warna kan. So more selasih. Sekarang ni saya ada bunga telang punya extract. Okey. Bunga telang ya. Bunga telang pun banyak khasiat. So saya masukkan dalam ni. Saya masuk sedikit dulu. Tak nak dia jadi terlalu biru. Okey. Kau. Colour dia cantik pak. Oh. Jadi biru kebiruan dah. Tambah lagi. So bunga telang pun banyak khasiat. Ya. Kalau Prof kata tadi menu ni sendiri cipta sendiri. Ya, saya cipta sendiri. Then saya masukkan mint leaf. Ini Daun pudina. Ya, daun pudina kita kena koyakkan dia jadi dia punya essential oil dia akan keluar lah. Ya. Tak kisah. Then it is minty, ada rasa air kelapa kan. Apa khasiat ada daun Pudina banyak. Pudina ni, Prof? Banyak. Dia macam untuk melegakan, make it to refresh. Pudina ni pun kita boleh just boil dengan air dalam air dan kita minum. Very good and very high antioxidant. And finally, saya masukkan air kelapa direct from the fruit itself. Original ni, Prof. Ya. And finally, ice is a must. Ice ya. Ice. Boleh sejuk air panas-panas ni kan. Pandai kita rasa. Pandai kita rasa kan? Belum oleh rasa kita rasa dahulu Haji. Saya tak nampak pun gula dalam No. Okay. Sugar is from the coconut. From the coconut water kan? It's sugar free. Sugar free. Yeah, sugar free. And finally, I finish with calamansi juice to give some sourness. Ya, sourness. Yang ni kan Haji, vitamin C dia very high. Sesangat tinggi, lebih tinggi dari orange juice. Kita dah buang biji dia ya. Tak apa, masam sikit tak apa. So it be like a bit sour, sweetness, minty and zesty, you know. Okey. Jangan lupa kacau. Sebelum tu I rasa dulu. Rasa dia rasa air kelapa lah kan. Nampak puan. Sebelum Haji rasa, kita kena rasa dulu. Nampak mudah sangat bro untuk penyediaan menu ni. Tapi tak saru je dia manis. Okey. Because kalau nak manis, kita boleh add madu. Satu gelas ni saya akan jual dia RM25. Harga pun premium tau. Ini kalau di hotel tuan-tuan, okey. RM25 ke RM25 ni. Ya. Lihat tuan-tuan. Tengok isinya. Warna. So, Haji, kita buat dia 3 minit dah habis dah. 3 minit boleh kita dah siap Kita satu siap minuman dah. yang paling istimewa. Paling istimewa, I think boleh buat signature drink for Selangor Fruit Valley created by myself.
with Selangor Food Valley. Itu kita cuba. Kita kena cuba sesama. Tak payah kacau lagi dah. Kita tengok jom. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Kombinasi Right. But daun, very nice. kelapa. Tapi kalau kita buah honey lagi sedap. Then you can do two choices. Without honey and with honey. Ya betul. You see? Sangat sedap. Resepi seterusnya saya akan Okay, buat ayam cuka Ayam cuka Ehsan. Ehsan. Ya, betul. Kita Okay. gunakan barang-barang dari Ehsan juga kan? Okey. Ya. So resipi ni sangat simple. Right. Ayam dia saya dah goreng dengan kunyit dengan garam dan kita gorengkan ayam tu. Kita perak kunyit, garam dan kita goreng ayam tu dan sampai dia masak lah. Ya. Dan minyak, saya masukkan minyak dalam kuali. Sedikit minyak. Sekarang ni resipi dia senang. Berapa bahan ni? 4 bahan je. 4 je saya nampak. Bawang besar, Okey. cili Ehsan, Cili Ehsan, kicap Ehsan dan juga vinegar. cuka. Itu saja. Cuka Ehsan. Cuka. So, sekarang ni saya tumiskan bawang ya. Bawang. Kita tumiskan bawang ni sampai dia layu. Betul. Sampai dia layu. Sampai ada layu apa? Ya. Ni bawang Layu besar. dan ada minyak Bawang lah. Holland ke barang apa ni? Ni bawang Holland. apa ni? Bawang Holland. Kalau masakan Melayu, kita pakai bawang bombay. Bawang bombay. Bawang merah. Bawang merah kecil. Kan, bawang merah Yang kecil, bawang yes. kecil lah tu. Ya. So kita nak kasih goreng dia sampai dia layu dan keperangan sedikit lah. Okay, now saya masukkan cili Ehsan. Ni kau sos cili. Ni cili tu. Cili tu apa? Cili apa? Cili giling ah? Cili giling. Cili giling. Cili giling kita bro. Kita Ya. botolkan dia. Ya. And very nice packaging lah. Ya. Saya suka packaging dia. Tengok. Macam pakar memasak. Dia punya godek. Hari ini CEO pun kena masak. Ya. So dah hari ini dalam sejarah untuk kita punya Punya promosi produk promosi Ehsan lah. produk Ehsan. Ya. Kita kena masak dia lama-lama sampai dia pecah minyak. Oh, pecah minyak. Kalau tidak nanti dia cili dia tak masak. Istilah pecah minyak tu bro. Selalu diguna pakai. Ya. Pecah Untuk minyak, masakan pecah minyak, untuk pecah masakan Melayu memanglah. Ya. Jadi bila the oil surface Okey. then dia macam ada Letup-letup. ya. Ada like Gunung berapi. like a bubble lah. Bubble lah, On the okey. surface tu kan. Ya. Mungkin kita ada Tu dia pecah minyak lah. orang yang baru belajar masak apa Ya. anak-anak muda ni Jadi dan masa ni kita tak boleh menggunakan api yang kuat ya. kuat Api sederhana. Because api kuat nanti hangus. hangus dan juga tak masak. Ini kita tak perlu tambah tomato ke apa. Tak payah. No, tak payah. Cili. Because dia mesti ada rasa cuka, rasa pedas dan kicap tu itu je lah. Okey. And masakan ni kan boleh simpan berhari-hari. Oh, Because ada vinegar tu. Ya, ada Vinegar cuka tu kan dia tahan kan. Itulah tadi Prof tadi cakap masakan ni boleh bertahan. Ya. Jadi kita boleh panas-panaskan. Boleh dipanas-panaskan kerana adanya cuka di dalam masakan tersebut. Okey. Faham bro. Dan cili ni kena betul-betul masak bro Betul. Untuk resipi ni juga saya akan campur juga sos cili Ehsan Yes. untuk menambah rasa tau. Ui. Sikit je. Sebab produk-produk Ehsan ni ada, saya gunalah ya. Sedikit je. Sedikit je. Sikit je sama. Okey. Okey. Dia dapatkan rasa masam sedikit, tapi masam tu kita ada beri cuka. Ya betul. Cuka ya. Dan saya masukkan ayam. Masukkan ayam. Ini berselera kita makan tengah hari ni bro. Kau perlukan ni? Ya. Boleh? Kan kita masukkan kicap. Kicap Ehsan. Ya. So, then finally saya finish with the vinegar. Okay. Cuka tuan-tuan. Cuka. Berapa banyak ni cuka yang kita? Cuka je saya pakai dalam satu cawan lah. Satu cawan? Ya. Simple je. Tak ada nak pakai bawang putih apa semua. Tak ada. Bawang aja. Kau nak kicap lagi? Saya nak tu. Sos cili. Sos cili. Tapi rasa vinegar dah ada dah. Okey. Vinegar dah ada. Okay. Kita just balance kan dia rasa. Dia balance, yes. Beda rasa cili. Okay. Dah. Dalam ni, saya tak taruh apa lagi dah. Tapi Because dalam ni dah ada gula. Dah ada semua gula, dah. betul. So, you know, no need to add sugar, you see. Betul? Resipi ni, garam pun saya tak pakai. Betul? Saya tak lihat. Because ada kicap. Ada kicap. Ada kicap kan? Okey. Saya habiskan kicap juga. Habiskan bro. Ayam cuka Ehsan. Masak. Alhamdulillah, saya rasa pun sedap. Dah. Tak tahulah.
Saya rasa sedap. Saya masak memang sedap. Tapi kalau dah Prof kata sedap, pasti sedap Prof kan? Yang ni kan, Ha. resipi ni bagus untuk anak-anak. Anak-anak. You, dia tak pedas sangat. Okay. Ada masam-masam kan. Prof, ni vinegar. kalau suami masak, isteri sayang tak? Of course. Bertambah sayang. Bersama saya. Kan? Okay. Dah. Ayam kicap kita pun dah ready. Dah ready dah. Dah ready dah. I think ready, that's it. Okay, tuan-tuan tengok tuan. Tengok ni. Ayam ni. Sos dia pun elok kepekatan dia tu. Sos dia. Ayam tak pecah. Tengok. Hasil air tangan Prof. Wow. Itu saja. So itulah dia. Resepi terakhir pada hari ini. Ayam cuka Ehsan dari dari Selangor Fruit Valley untuk Ehsan Culinary Culinary Showcase. Showcase 2026.